yang sedang berada di rumah. Saya gitu. Hai Akil, what's up? Sekejap, kenapa awak semua macam kabur-kabur ni ya? Wassalam, wassalam. Hai. Hai Maisara. Okay, nak tercabut jantung saya. Kenapa Ummu Zulaika? Kenapa awak nak tercabut tu? Janganlah macam tu. Hai Alisha Sofia. Hai Razi Zuyin. Awak macam dekat luar je Razi Zuyin tau. Kat mana tu? Rumah ke? Dekat rumah? Dekat ruang tamu kat sofa lah. Sofa. Dapur. Dekat dapur. Saya pun tak nampak sangat mulut dia. Tapi tak apa Amira. Apa khabar Amira? Sihat? Hakim Animation. Wah Hakim. Terbaik. Hai Tian Yu. Hello. And hi Erina Kisha. Apa khabar Kisha? Makan apa tak tahu tu Erina Kisha tu? Ramailah sini. Najiha ada. Auni. Hai Auni. Auni memang satu set okay, dengan headset dia dengan dia punya kerusi sama warna dengan dia. Akil geram background Akil tu Background dia menyakitkan hati Akil geram Ya, Zafri pun terbaik. Ngam. Yasin, awak baru botak rambut ke Yasin? Baru botak ke Yasin rambut awak tu? Okey Hai Zara Erina, hello. Nama saya Kimchi. Oh, nama awak Kimchi. Ni nama siapa? Tian Yu. Tian Yu nama awak juga ke? Tapi awak punya nama panggilan? Abang saya. Oh, okey. Alright Kimchi, alright. Kenapa orang selalu tanya nak pelempang tak? Saya pun tak pasti. Orang tak pernah tanya saya nak pelempang ke tak. Selalu orang tanya nak air apa je. Maksudnya adalah tu buat silap yang besar agaknya, okey? Boleh? Okey guys, yang pertama sekarang ni boleh tak macam ni? Pada hari ini saya nak sedarkan awak semula takut awak lupa. Mungkin ada yang baru join, mungkin ada baru kali pertama jumpa saya. Nama saya Uzairi. Hai semua, sihat? Ya, orang selalu panggil saya cikgu. Yes, ataupun sir. Tak kisahlah awak nak panggil saya mana-mana. Nak panggil saya Uzairi pun tak ada masalah. Jangan panggil pak cik sudah. Sebab terlampau jauh macam pak cik kan. Nak panggil abang boleh. Abang pun tak ada masalah lah. Okey, sebab itu muda-muda semua kan. Pak cik pun. Atuk jangan. Kalau awak panggil saya atuk, saya pun panggil awak cucu ya. Cucu cicit orang panggil tapi tak kisahlah panggil saya apa. Uzairi boleh, Uzai boleh, you boleh. Yes, Riri janganlah. Riri tu nampak manja sangat geram, manja sangat Riri tu. Okey boleh? Alright. So let's go yang pertama sekarang ni. Okay guys. Hari ni Uzairi apa yang Uzairi nak ajar? Saya nak ajar dengan awak ialah koordinat dengan nisbah dengan kadaran tau. Tapi boleh tak saya nak cakap macam ni? Sebelum saya teruskan, korang perasan tak hari ni berapa hari bulan? 27 hari bulan berapa? 12 betul tak? Korang sedar tak yang lagi 5 hari korang semua ialah darjah 6. Ya, anak muda. Yes. Kimchi darjah 4? Are you serious? No. Okay, terkejut saya. Kan, saya risau. So, korang tahu tak lagi 5 hari korang darjah 6? Korang tahu maksudnya apa kan? Maksudnya apa? Tahun depan korang ada exam apa? Boleh saya tahu? Korang ada UPSR? Hello, mana ada UPSR tiada? Awak ada 2 exam. Seingat saya awak ada UASA kan? Dengan PSRA, betul tak? Siapa yang sekolah agama ada PSRA, siapa yang ada ni UASA, betul tak? Ujian akhir tahun kan? Ya, okay, UPKK lah apa semua. Tapi tak apa guys, macam ni. Apa-apa sekalipun betul tak nanti, saya nak tanya awak. Penting tak? Saya nak tanya awak, kalaulah sekolah awak tak ada exam besar pun, exam awak akhir tahun, penting ke tidak akhir tahun awak tahun depan? Saya cakap jujur dengan awak, tahun ni punya tak penting sangat pun. Betul tak? Awak dapat result apa pun, nanti awak masuk kelas. Mana-mana kelas dia akan ubah-ubah kelas je. Tapi betul tak? Masa awak dah jenam nanti, exam yang akan datang akan menentukan sekolah mana yang awak nak pergi. Dan tahukah anda, tak semua sekolah korang boleh masuk sesuka hati. Ya, kalau result korang bagus, korang boleh pilih nak sekolah mana. Kalau result sekolah korang tak bagus, berkemungkinan kalau sekolah tu penuh, korang akan dibuang di tempat lain. Yes. Bayangkan awak dibuang jauh daripada kawan-kawan awak.
Sedih tak? Sedih. Jadi kita kena score untuk exam tahun depan so that korang boleh pilih sekolah mana korang nak masuk. Is that okay everyone? Tapi bermula dengan apa sir? Bermula dengan maths. Jadi macam ni boleh tak guys? Saya akan ajar awak semua yang dalam ni. Tapi pada masa yang sama, lepas saya ajar awak semua ni, boleh tak saya nak tunjuk awak sikit darjah 6 beza dia macam mana? Boleh tak? Adil ke tidak? Dan saya akan ajar dengan awak. Boleh ke semua orang? Terbaik. Ready Okey, yang pertama. Sekarang ni saudara kita akan mula dengan apa sir? Saudara kita akan mula dengan apa? Kita akan mula dengan koordinat. Boleh Okay, yang pertama sekarang ni, saya tunjuk awak Jangan tengok dulu Selina, jangan tengok dulu Syah. Saya tak nak tengok semua orang ni. Apa yang saya nak awak tengok ialah saya nak tengok diri awak sendiri. Okey? Saya lukis awak Ni awak. Ni saya lukis awak tau. Boleh saya lukis awak? Izinkan saya lukis awak? Saya lukis cantik je risau Jadi saya lukis awak. Ni awak. Ni awak. Yes. Boleh? Saya tak rapat sangat dengan Syah lah. Sebab jangan rapat-rapat lah, tak elok gitu. Okey, biarlah jauh-jauh sikit. Boleh? Yang pertama. Saya nak tanya, asal saya kecil se? Khadijah. Korang ingat korang semua dah besar ke? Korang semua memang kecil pun. Okey? Okey? Setinggi berapa se? Tinggi korang saya rasa dalam 150 atau 160. Betul ke semua orang? Tak, 100 apa? 140. Serius tak? Okey, tak apa, okey je. Tak ada masalah, nanti awak tinggi. Lelaki, sabar lelaki, perempuan akan lebih tinggi daripada kita. Tapi tunggu tingkatan 1, nanti kita akan potong balik. Sekarang memang perempuan tinggi. Tunggu tingkatan 1, kita akan potong balik guys. Kita akan kasih potong. Yang pertama ready? So nak tengok sekarang ni, nak tengok. Okey, nak tengok koordinat. Nak tengok koordinat boleh ke? Dia mesti tengok X baru Y. Apa dia guys tadi? X baru Y. Apa tadi guys? X baru Y. Yang ni X ke Y guys? Yang ni X. Yang ni apa guys? Yang ni Y. Ready Ni apa guys? X. Yang ni Y. Terbaik ni? Ni X. Jangan pening. Ni X sama. Ni apa? X. Ini apa? X. Yang ni? Y. X. Yes. Terbaik. Very good. Okay, sekarang ni saya nak tanya. Kalau siapa yang baru join kelas saya, can you treat me like I'm Dora the Explorer? Have you watched Dora the Explorer? Pernah tengok Dora? Okay, saya faham. Betul tak? You guys tengok Dora the Explorer, betul tak? Korang semua tak layan pun dia. Kan? Can you see the mountain? Can you see it? Correct. Kan? Saya tahu korang tak layan, tapi tolong jangan tak layan saya. Awak layan saya. Tak perlu reply dekat chat, awak reply kat rumah pun tak apa. Sebut seorang-seorang kat rumah boleh? Tak apa, kalau mak awak pandang awak pelik pun, awak pandang dia pelik balik. Pandang dia balik. Okey, kadang-kadang memang mak kita akan pandang kita pelik. Memang, memang mak kita akan pandang. Memang, tapi kau sebut je dengan saya. Tak apa. Tak apa, biar pelik sekarang, nanti awak pandai. Boleh? Sekali lagi guys, ready? So sekarang ni, betul tak semua orang dah tahu yang ni X, yang ni Y? Tapi a lot of you yang salah dekat mana tahu? Salah dekat mengufuk dengan mencancang. Pernah dengar tak mengufuk dengan mencancang? Okay, let me show you. Ini ialah mengufuk. Inilah mencancang. Ready Sebut saya. Ini fuk. Ini cang. Ready guys Ini apa? Fuk. Ini cang. Jangan salah sebut fuk tu. Fuk. Bukan lain Fuk. Mengufuk. Sekali lagi. Ini apa? Fuk. Ini cang. Terbaik. Ini fuk. Ini cang. Fuk. 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 Cang. Dia mesti kat rumah mak macam, kenapa budak ni fuk. Kenapa ni? Kan? Merisaukan. So yang pertama sekarang ni, ready yang pertama So nak tanya awak. Kalau saya nak tengok yang ni, nak tengok koordinat apa tahu? Mesti tengok X baru Y. Nak tengok koordinat X baru Y. Ready Nak tanya awak, saya bagi awak macam ni. Boleh beritahu saya sekarang ni, apakah koordinat X kita? 4. Apakah koordinat Y kita? 2. So inilah koordinat dia. 4, 2. Boleh faham? Boleh? Saya nak ubah sikit guys. Okay. Katakan saya cakap dengan awak dengan ni awak ni korang kan? Bagi nama korang lah. Kau nak tak nama apa sini? Bagi satu nama. Akil. Tak nak Akil. Won Yong. Adira. Abdul. Lisa. Ni mesti semua sebab Lisa Blackpink kan? Itu sebab nak Lisa kan? Okay. Saya letak nama lah. Tak letak nama. MM. Bukan Melawati Mall.
MM ni Mekamato. Yes. Boleh? Yang pertama. Guys, kalau Mekamato naik 3 langkah ke atas. 3 langkah ke atas. Dia akan jadi ke mana, guys? Betul tak dia akan jadi? 1. Oh, hilang. Sekali lagi. Betul tak dia akan jadi? 1, 2, 3. Betul atau tidak? Yes. Betul? Okey. Saya cakap 2 langkah ke kanan. Dia akan jadi apa, guys? 1, 2. Betul tak? Okey. Guys, 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Betul tak korang semua tahu kalau pergerakan atas, pergerakan bawah, pergerakan kiri, pergerakan kanan? Betul tak? Yang jadi masalah dalam exam dia takkan bagi tahu atas, bawah, kiri, kanan. Dia akan sebut apa tahu? Dengar Dia akan sebut macam ni. MM bergerak 3 unit mencancang. Lah, mencancang. Tuan betul saya. Ni Fu ke Chang? Fu. Ni apa? Fu. Ingat lagi Fu. Apa dia? Fu. Ini Chang. So ni Chang kan nak tanya awak. Chang ni dia ke atas ke bawah, betul tak? Kalau 3 unit mencancang, nak tanya awak. Dia gerak ke atas ke dia gerak ke bawah? Kenapa ke atas? Sebab guys, jangan buang dia keluar daripada map. Jangan buang dia keluar daripada map. Healing boleh, jangan hilang. Nak healing boleh, jangan hilang Boleh So saya naik atas dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1, 2, 3. Inilah koordinat dia. Boleh? Saya bagi lagi boleh? Saya nak cakap awak, dia bergerak 4 unit mengufuk. Fuk. Macam ni ke macam tu? Macam ni. Ni. So nak tanya awak, dia boleh gerak kiri atau kanan kan? Dia nak gerak kiri ke dia nak gerak 4 kali? Dia gerak kiri ke gerak kanan? Kiri. Kenapa kiri? Sebab kanan dia akan buat apa, guys? Kesian dia. Jangan, guys. Kan dia lompat 1, 2. Macam tu. Kesian dia. Jangan. So dia akan gerak ke kiri. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Yes. Boleh faham? Terbaik. Nak tahu? Boleh tak saya nak tahu? Apakah koordinat dia sekarang ni? Apakah koordinat yang baru? X dia berapa, guys? X dia lah 2. Terbaik. X dia 2. Y dia berapa, guys? Y dia 4. Are you guys okay? Yes? Okay, ngam. Settle Saya nak bagi awak soalan yang mencabar sikit boleh? What if saya bagi awak koordinat dia dekat sini? Tolong bagi tahu saya apakah koordinat dia dekat sini, guys. Dia mesti X baru Y. 3, 0. Terbaik. Kenapa? Sebab sini X dia 3, Y dia 0. Tolong, kalau saya buat nak tanya, boleh tak saya buat 0, 3? Tak boleh. Sebab salah. Dia mesti X baru Y. X 3, Y 0. Boleh? Guys, saya nak ubah sikit boleh? Kalau saya letak yang ini, saya letak di sini, dia akan jadi berapa, guys? Dia akan jadi awak 20 ke 02? 20 ke 02? Yang ni akan jadi 02. Saya rasa semua orang okey lah yang ni, betul tak? Jadi semua orang okey. Boleh? Okey, semua orang dah pandai koordinat? Saya nak kira jarak. Boleh tak saya nak kira jarak? Dalam COVID-19, korang semua COVID kan? Kau pernah kena COVID tak? Kau semua pernah kena COVID? Serius tak? Teruk tak demam korang? If you remember, saya pernah kena COVID tau. Time saya kena COVID, saya tak rasa nak bangun daripada tidur. Saya rasa macam nak baring je. You guys feel the same? Tak? Oh, korang rasa nak keluar lah. Korang macam tu lah. Semangat lah. Oh, faham? So, maksudnya, korang pernah kena COVID berapa lama? 2 minggu? Tak ingat? Korang kena, keluarga korang kena juga tak? Sama-sama kena lah. Kan, dia macam aku demam. Ada kan, dia rasa sedih dia. Tapi tak apa. Siapa yang, ada tak yang tak pernah kena COVID? Oh my God. Korang ni kira spesies-spesies kalau dalam cerita zombie, korang yang terselamat. Kita semua dah jadi zombie dah. Saya dah jadi zombie. Sebab kita semua dah kena COVID dah. Yes. Boleh? Ready guys? Nak tanya awak sekarang ni. Boleh tak saya nak cari jarak di antara Mekamato dengan Syah? Boleh? Okey, betul saya. Berapa jarak dia? Cuba kira jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul?
So, apa jawapan awak? 6 unit. Betul tak jawapan dia 6 unit? Betul tak? Betul. This is wrong. Kenapa wrong? This apa guys? This is wrong. This apa? This is wrong. Akil mula tak nak. Tengok Akil Akil bawa sabar okay? Kenapa wrong? Tolong beritahu saya. Dia, yang ni, dia punya ni, dia macam ni ke macam tu? Line ni, macam ni ke macam tu? Macam ni kan? Yang ni ialah mengufuk ke mencancang? Fuk ke cang? Fuk. Jadi awak kena tulis 6 unit, kena tulis mengufuk. Ini baru awak dapat markah. Boleh faham? Yeah. Let's go. Next one. Good. Wow, korang ni pandai lah. Tengah-tengah cuti pun pandai Selalunya orang kalau cuti dia buang otak dia. Yes, dia terbuang otak dia macam tu saja. Okay, saya bawa ke sini guys. Nak tanya awak, berapakah jarak di antara Mekamato dengan Shah? Kira jom 1, 2, 3. Berapa jarak dia? 3, betul tak? 3 unit. Betul ke macam ni? This is wrong. This is wrong. Why wrong? Sebab, nak tanya awak, dia macam ni ke dia macam tu? Tu. So, fuk ke cang? Cang. So, dia kena tulis 3 unit mencang-cang. Boleh? Yes. Terbaik. Bukan cak. Hadi. Cak tu yang cak. Bukan. Cang. Mencang-cang Hadi. Bukan cak. Bukan. Hadi tolong jangan. Hadi Hadi main-main Hadi Okay, boleh? Selesai? Tapi cuba tengok soalan. Dia takkan bagi awak susah-susah. Jom kita buat soalan. Jom, ready? Yang pertama. Cuba baca. Selina dan Shah. Ada orang, korang pernah dengar orang nama Selina tak? Saya pernah kenal Salina pernah. Selina tu macam tak pernah. Yes, one of my mods. Betul, mods dalam Discord saya. Ready Yang pertama. Bukan, Selena Gomez. Kan? Selena bukan eja macam ni Selena Gomez jangan nak kelentong saya. I know Selena Gomez. Yes. Okay. Yang pertama. Selina dan Shah akan bertemu di suatu titik yang jaraknya 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancang masing-masing dari tempat mereka. Apakah koordinat titik pertemuan Selina dan Shah? Kena dia guys 2 fuk, 3 cang. Are you guys ready? 2 fuk, 3 cang. 2 fuk, 3 cang. Yang pertama, tolong beritahu saya. Kalau dia orang nak jumpa each other, 2 unit mengufuk kan? Betul tak? Dia boleh gerak ke kiri, dia boleh gerak ke kanan. Dia nak gerak kiri ke dia nak gerak kanan? Kalau dia nak jumpa Selina, dia nak gerak kiri ke dia nak gerak kanan? Kenapa gerak kiri, kenapa tak gerak kanan? Janganlah merajuk ke Shah ni merajuk ke apa dia gerak ke kanan. Selina nak jumpa. Yang dia pergi lari buat apa? Jangan merajuk sangat. Jangan broken sangat okay. Korang dah jadi 5 ni ada girlfriend boyfriend ke? Tak ada kan? Janganlah ada girlfriend boyfriend time-time macam ni. Saya pun tak ada. Dulu saya tak. Sampai sekarang tak ada. Kurang asam korang Berani ungkit pasal zaman kini kurang asam. Okay. Habis korang tu fine. Okay, fine. Tu kan belum kahwin. Okay, apa lagi awak nak cakap? Tak apa, saya faham Tak apa. Saya tengah ceramah awak pasal jangan ada girlfriend boyfriend, korang ceramah saya balik pula Tak guna korang Ready? Yang pertama, nak gerak ke kiri ke nak gerak ke kanan guys? Ready? Come on, gerak ke kiri. Berapa langkah? 1, 2. Lepas tu nak gerak ke dia cakap 3 unit mencancang kan? 3 unit tu nak gerak ke atas ke nak gerak ke bawah kalau nak jumpa Selina? Atas ke bawah? Atas. So, dia akan jadilah 1, 2, 3. Tapi dah jumpa ke belum? Belum, pasal apa? Selina tak bergerak lagi. Hey, Selina ni takkan nak tunggu gerakan daripada ni je. Takkan asyik Shah je nak buat effort, kan? So Shah nak gerak, beritahu saya. 2 unit. Kalau Selina nak jumpa Shah, dia nak gerak ke kiri ke nak gerak ke kanan nak jumpa Shah? 2 unit ke kanan. Dia akan jadi 1, 2. Betul tak? Lepas tu dia gerak ke atas ke dia gerak ke bawah? Ke bawah 3. Dia akan jadilah 1, 2, 3. Dia berjumpa kat mana? Betul tak dia akan berjumpa kat tengah-tengah ni? Boleh tolong beritahu saya tak? Apakah koordinat tengah-tengah ni X dia berapa? X dia 4, Y dia 5. Boleh? Ada jawapan tak 4, 5 dekat sini? Ada. Jawapan awak ialah B. That is your final answer. Boleh faham? Is that okay everyone? Do you guys understand?
Terbaik. Bagus lah darjah 5 hari ni. Korang makan apa hari ni? Kismis ke apa? Semua macam rajin-rajin semacam je. Makan Maggi. Makan ayam Korea. Ayam Korea ni boleh saya tahu tak? Saya selalu dengar ayam Korea. Ayam Korea ni apa? Korang beli dekat Korea ke apa? Tak pun. Sos dia je Korea. Ayam Malaysia. Alah, tak payah nak ayam Korea sangatlah. Sos je dah Korea. Ayam Melayu. Ayam Malaysia. Tolong jangan ayam Korea sangat kau ya je ayam Korea. Saya tak ada dengar ayam Korea, ayam Korea, ayam Korea. Boleh makan Maggi durian. Dek, jangan makan pelik-pelik, Dek. Jangan makan Maggi durian, jangan. Takut gila. Jangan. Janganlah. Maggi tea life lah, Maggi durian lah, janganlah. Sudahlah. Ramen okey boleh. So saya turunkan bawah sikit, let's go guys. Next one. Okay. Ready? Alright. Okay, untuk soalan yang ni, adakah awak ingin mencuba ke tidak? Okay. Boleh tak saya nak Okay, ready? Boleh tak saya nak awak beritahu saya? Korang boleh Ready Saya nak awak beritahu saya, apakah jarak sekolah ke Pejabat Pos? Pejabat Pos ke Taman Jaya? Boleh? Dan Taman Jaya dengan sekolah. Boleh saya jarak tiga-tiga ni? Kalau boleh muka tu dekat lagi. Okey. Jadi boleh faham semua orang Okey, semua terbaik. Kenapa dekat? Tadi kata nak dekat sangat, saya dekat lagi. Yang mana korang? Saya tak nampak korang. Oh, tu korang. Jom. Okey, nak tengok. Apakah jarak sekolah ke Pejabat Pos? Tolong bantu saya. Ready? Yang pertama ialah 1, 2, 3. Jawapan dia berapa? 3 unit. Betul tak? Betul tak jawapan awak macam ni? Tak. 3 unit mengufuk ke mencancang? Mencancang. Yes. Terbaik. Korang dah power ni. Teruskan lagi. Nak tanya awak seterusnya. Apakah jarak Pejabat Pos ke Taman Jaya? Let's go. 1, 2, 3, 4. Apa unit dia? 4 unit. Mencancang ke mengufuk? Fuk. Yes. Mengufuk. Okey? Saya nak tanya soalan ekstra boleh tak? Saya nak ajar darjah 6 sikit boleh tak? Darjah 6 dia akan tanya awak, betul tak jarak sekolah dengan Pejabat Pos 3 unit mencancang, betul tak? Jarak Pejabat Pos dengan Taman Jaya ialah 4 unit mengufuk, betul tak? Dalam darjah 6. Saya ajar ni jangan belagak. Tolong beritahu saya. Janji dulu jangan belagak. Jangan masuk sekolah, jangan belagak. Jangan bila darjah 6 nanti aku masuk sekolah, cikgu. Saya dah tahulah cikgu boleh tolong duduk tak? Saya nak ajar. Jangan. Takut korang kena buang sekolah. Boleh Yang pertama. Dia akan tanya awak, apakah jarak sekolah dengan Taman Jaya? So, apakah jarak sekolah ke Taman Jaya? Suzari, saya tak boleh kira lah Suzari. Saya tak boleh kira 1, 2, 3, 4. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebenarnya, cara nak sebut dia macam ni. Awak kena gabung dua-dua ini. So, apa jarak dia? 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Itu saja. Boleh? Apa dia tadi ayat dia? 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Kenapa saya mula dengan fuk dulu? Sebab rule dia mesti fuk baru cang. Sekali boleh guys tadi? Fuk baru cang. Rule dia mesti fuk baru cang. Boleh sekali boleh guys? Fuk baru cang. Jadi kejap saya nak ajar cikgu saya. Apa tadi? Fuk baru cang. Boleh? Ngam? Alright, now once you are done with this one. Korang nak try tak buat soalan sendiri? Do you guys want to try to do your own question? Nak cuba ke? Nak try? Okay, boleh? Sekejap. Saya tolong awak kejap. Okay, ready? Okay, this one. Mira berada di Taman Jaya. Dia pergi ke sekolah melalui Pejabat Pos. Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang pergerakan Mira? Mira duduk kat Taman Jaya. Ni Mira Saya lukis Mira kejap Saya lukis ni Mira. Ni Mira Ni Mira. Rambut dia kasih cantik sikit. Nampak tak rambut dia kasih cantik tak rambut dia So Mira, kenapa cikgu guna jari tengah? Oh, Nur Huda. Kenapa saya guna jari tengah? Sebab perasan tak jari mana yang paling panjang? Jari tengah. Tapi jari tengah ni tiada maksud. Untuk pengetahuan awak, jari tengah ni tiada maksud. Cuma
ramai betul tak ramai rakyat Malaysia dah terperdaya dengan jari tengah ni ialah jari yang tak elok. Betul tak? Tapi saya tak tunjuk dekat awak. Saya tunjuk sebagai jari supaya awak senang nampak. Yeah. Tapi janganlah kau pergi tunjuk kat semua orang pula. Makcik, tak ada maksud ni makcik. Tak ada maksud. Makcik, janganlah. Jangan. Takut kau kena pukul nanti tapi sebenarnya tak ada maksud pun. Yes. Boleh. Maksudnya semua tu mitos lah. Ya, benar. Cuma betul tak? Tapi sebab semua orang dah percaya yang jari tu jari tak elok kan? Okay, saya tanya awak. Betul tak jari ni semua jari ciptaan Tuhan? Setuju? Jari semua jari ciptaan Tuhan. Jadi, kenapa kita nak ketepikan jari tengah? Sebab jari tengah ni pun ciptaan Tuhan. Jari ni pun ciptaan tengah. Semua jari awak semua jari ciptaan Tuhan. Ya, sebelakang sikit boleh? Boleh? Okay guys, jadi tak nak pula. Jauh sangat. Okay. Oh yeah, by the way guys, this is my friend. His name is Yoda. Very cute ya. See, this is dia punya topi. Dia kerja McD. You guys want to order anything? Yeah, dia. Yes. Nak Big Mac. Boleh kejap saya. Yoda, can we have some Big Mac please? Yes. Small? Ni je small. Eat. Ni apa yang spicy chicken deluxe? Yao. Kau tak faham kan saya cakap apa kan? Ya. Ada yang faham ke? Ada. Ada Switch Nintendo ke? Saya faham. Kimchi, you understand Chinese? Like fully? Nice. Yes. Boleh. Yoda, nak satu Bing Chilling? Bing Chilling? One Bing Chilling? One Bing Chilling? McFlurry Oreo, okay? Alright, let's go, jom. Yang pertama sekali, dia buat apa tadi? Dia lari daripada sini, dia jalan, dia pergi 1, 2, 3. Rambut dia terbang. Rambut dia tengok sangat. Sekali lagi sekali. Dia gerak sekali salah sikit. Faham? Jadi so saya bergerak 1, 2, 3, 4. Betul tak? Lepas dia gerak ke atas 1, 2, 3. So apa pergerakan dia guys? 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Ada jawapan tak? 4 unit mengufuk. Jarak mengufuk berapa? 4 unit. Cancang 4 unit. Ni salah kan? Betul tak? So this is wrong. 3 unit. Betul ke? Wrong. This is wrong. 3 unit. Wrong. 4 unit. Yes. Jawapan dia lah D. Are you guys good? Terbaik. Now I'm going to go for the next one. Yes. Tada. Okay. Sekarang ni nak tanya awak. Boleh tak saya nak masuk dengan awak nisbah? Boleh? Nisbah. Do you remember nisbah? Kau tak pelik ke kenapa kita nak belajar nisbah? Kek tu hangus ke? Hello. Don't kutuk my cake, okay? Hayo. Ni coklat lah. Saya letak coklat chip lebih sikit supaya sedap. Okay? Okay, Matt, let me ask everyone. You guys ready? Jadi saya tanya awak. Yang pertama, dengar. First and foremost, takkanlah coklat hitam. Tidak, bukan hitam. Coklat. Sejual satu berapa? Saya tak jual. Korang dengar dulu. Kenapa kita belajar nisbah? Korang pernah terfikir tak kenapa kita belajar nisbah? Korang pernah dengar tak orang sebut pasal nisbah? Okay, saya tunjuk berita. Boleh berita? Kejap, sabar. Berita TV3. Didapati rakyat Malaysia. Ada. Dengarlah dulu saya nak cerita ni. Kau ni dengarlah dulu. Okay, sunglasses tu allowed ke bila berita? This is a cool news station. Ready sekali lagi Bayangkan nisbah tak ada dalam dunia. Okay, saya nak cakap kau Didapati rakyat Malaysia yang diabetes. Korang tahu diabetes tu apa tak? Do you guys know what is diabetes? Penyakit diabetes tahu? Okay. Didapati ramai rakyat Malaysia didapati 1 daripada 3 rakyat Malaysia yang menghidap diabetes. Contoh, nak tanya awak, guys.
1 daripada 3 rakyat Malaysia yang hidap diabetes kan? Dalam Malaysia ni ada 3 orang. Tak. Habis tu Salahuddin tu orang mana? Daripada mana? Pakistan? Bangladesh? Tidak, dia orang Malaysia juga. Amirah Zulkifli tu daripada mana? So kan dia cakap 1:3 kan? Betul tak? 1:3 ni ialah nisbah yang dikecilkan. Setuju atau tidak? Yes. Boleh? Okey, saya bagi contoh. Didapati dalam kelas kita ada lelaki, nisbah lelaki kepada perempuan ialah 2:3. Lelaki kepada perempuan ialah 2:3. Tolong beritahu saya. Dalam kelas kita ni ada 2 lelaki je ke? Tak. Ada 3 perempuan je ke? Tak. Habis semua yang lain ni siapa? Pondan ke? Tidak. Kita semua betul tak? Yang ni ialah nisbah yang dah dikecilkan. Betul ke tidak? Yes. Okay, ready Boleh tak saya nak tanya awak, tolong jawab Ready Apakah nisbah lelaki kepada perempuan? 2:3. Apakah nisbah? Kalau saya ubah guys, saya ubah sikit guys. Apakah nisbah perempuan kepada lelaki? 3:2. Yes, saya terbalikkan dia. Boleh? Saya nak tanya lagi boleh? Apakah nisbah jumlah kepada lelaki? Jumlah. Jumlah maksudnya apa? Lelaki 2, perempuan 3. Berapakah jumlah 2 ni guys? 5. So jumlahkan dapat 5. Kepada lelaki ada berapa orang tadi? Dapatlah 2. Boleh faham semua orang? Boleh? Saya tanya awak, apakah nisbah jumlah kepada perempuan? 5:3. Boleh? Are you guys still following me? Okay, tak apa. Cuba lagi. Saya bagi lagi Saya narik ke sini. Yes sir. Okay, ready Saya tukar sekejap guys. Sabar anak muda. Sabar. Supaya awak nampak jelas sikit. Yes sir. Alright. Let's go. Ready? Okay, yang pertama. Nisbah lelaki kepada jumlah. Guys. Kalau jumlah kepada lelaki 5:2. Kalau lelaki kepada jumlah dia akan jadi apa? Terbalikkan. 2 berapa? 2:5. Yes. 2:5. Sebab lelaki jumlah berlelaki 5:2, lelaki jumlah 2:5. Next one guys. Perempuan kepada jumlah. Berapa ya guys? 3 kepada berapa? Kepada 5. Yes. Boleh? Are you guys okay? Yes sir. Okay. Sir, boleh tak tolong terangkan nisbah ni apa? Boleh? Damia, nisbah ni ialah nilai yang dimudahkan. Okay, saya nak tanya awak. Okay? Dalam kelas kita ada berapa orang? Cuba cek sekarang ni berapa orang dalam kelas kita. Cuba cek. Berapa orang dalam kelas kita? Cuba tengok. 150 orang kan? Saya kira kejap boleh tak? Berapa lelaki, berapa perempuan? Boleh tak? Saya cek kejap. Boleh Saya kira kejap Boleh saya kira Boleh saya kira Sekejap. Sarah ada sini. Saya tengah kira guys. Diam. Jangan kacau. Jangan bising. Saya tengah kira. Please. Saya kira sekali. Okay, saya dapat dah. Okay. Dalam kelas kita, nisbah lelaki kepada perempuan. Dalam kelas kita, lelaki ada 60 orang. Boleh kan? Dan perempuan ada 90 orang. Nampak Okey. Kakak nampak tak? Siapa nama tadi? Saya dah lupa dah. Aduh, alamak tambah seorang pula. Aduh. Ada seorang abang masuk pula guys. Boleh tak kita tak masukkan dia? Sorry Aduh, seorang baru masuk pula. Okey. Aduh. Okey, jangan sabar. Sabar. Sir, saya pondan jangan lupa. Hoi, apa ni? Okey, Damia. Nak tanya awak Damia. Okey, Damia. Betul tak ni kelas kita? 60 orang lelaki, 90 orang perempuan. Faham tak Damia? Setuju Damia? Okey, Damia, boleh tak saya nak kecilkan dia Damia? Boleh tak saya nak kecilkan dia? Boleh tak Damia? Boleh tak saya nak potong kosong dengan kosong?
Boleh tak Damia? Boleh. Kalau saya potong tinggal berapa Damia? Kalau saya potong kosong dengan kosong tinggal berapa Damia? 6/9. Damia, boleh tak saya nak kecilkan lagi Damia? Saya nak bagi dengan 2 ke dengan 3, boleh tak saya nak bagi dengan berapa-berapa? Boleh bagi berapa Damia? Dua nombor ni boleh bagi berapa? Boleh bagi 3 kan Damia? Kalau saya bagi 3 ready Damia? 6 bahagi 3 berapa dapat Damia? Sambil tu semua orang lah. Semua orang sekali lah. Nana sekali semua. Boleh tak ada masalah. Okay, umur sekali tak ada masalah. Jadi Damia? 6 bahagi 3 berapa dapat Damia? Okay, Damia saya ubah sikit Damia. Boleh soalan saya? 3 darab berapa dapat 6 Damia? 3 darab berapa dapat 6? 2, terbaik. Dapatlah 2. 3 darab berapa dapat 9 Damia? 3. Dapatlah 3. Sudah dapat lelaki 2, perempuan 3. Sebab dia mudahkan. Dia kecilkan. Faham tak? Ini nilai sebenar dikecilkan. So, nisbah ialah nisbah yang dikecilkan. Berapa dapat? 2, 3. Itu kita dapat tadi. Kita dapat 2, 3 kat sini. Gitu. Betul tak? Walaupun saya tolong Damia, ramai juga orang yang tadi dah faham lebih. Setuju atau tak? Yes. Terima kasih Damia sebab awak bantu kawan-kawan yang lain. Yes. Boleh? Okay, Akil. Apa mata panah atas tu, Akil? Ada apa kat atas? Ada cicak ke apa? Hati-hati Cikgu nak screenshot? Boleh. Screenshot. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Okay. Semua okay dah? Terbaik. Hello guys. Welcome to McDonald's. What do you want to order? Okay. What do you... Okay. Yes, sir. 1 McFlurry. Okay, hold up. 1 McFlurry, okay. 1 cheeseburger, okay. All right, nice. All right, let's go. Okay, sorry, mister. We don't have cheeseburger. We don't have, or we only have cake, chocolate, and cake vanilla. This one also burned already. I cooked too much. It's already burned. I'm sorry, okay. Yes. Guys, I'm sorry. No McD. This is McD, but this is left. Okay. Guys, tell me how many cake vanilla you have. What? 7. Okay, nice. You got 7 vanilla, right? Okay, guys, how many chocolate do I have? Chocolate. Okay, chocolate 4. Very nice. So, can I write into nisbah? Yes. How many? This is vanilla. This is chocolate. Betul ke tidak? Is this true or not, brothers? Yes. Ada satu tertinggal. Jangan lupa letak apa dekat tengah-tengah, guys. Letak double titik macam tu. Boleh? Okay, brothers and sisters. I want you to share, okay? This 7 vanilla cupcake share with 150 people, okay? Okay, not. Why cannot? Too many people. Too many. Okay lah. Don't fight lah, okay? I do more. Okay, guys. What if I change the question? I want chocolate and vanilla. Ini kalau vanilla dengan coklat 7/4. Saya nak coklat, vanilla kepada coklat 7/4. Saya nak bahasa lain pula. Day, why you want me to speak like this lah? I'm tired lah, Day. Okay, tell me guys. 7/4. If chocolate vanilla, what will become? 4/7. Very good. 4/7. Yes, boleh? Okay, let's go guys. Apakah nisbah? Oh, hold up. Saya belum jumpa. Saya belum siap lagi guys. Saya nak tambah lagi. Okay? I want to ask more questions. Guys, what if I ask you, I want jumlah kepada coklat. Okay, guys. Kita ada berapa jumlah? Berapa jumlah kita? Coklat 4. Vanilla 7. Berapa jumlah kita? 11 kan? 12? Hah? Salah kira lah. 7 tambah 4, 12 apa? Kau salah kira ni. Hello, mister? Yeah, I think this customer wrongly calculated lah. Okay. 7 tambah 4 apa guys? 11. So, jumlah dia lah 11. Yes. How many chocolates? 4. Yes, you get 4. Boleh? Saya tambah lagi boleh? Last but not least.
Saya nak tahu berapakah beza kepada coklat. Beza bukan jumlah tau, beza. Kalau vanila 7, coklat 4, berapa beza dua-dua ni? 7 tolak 4, berapa dapat? 3. So beza dia ialah 3. Berapakah coklat? 4. Yes, very good. Oh my god, you guys are so smart. Very good Nana, very good Kimchi, Safia, Ashraf, Erina, Kisha, Ami, you guys are very good. Yang lain pun teruskan. Masyarakat pun okey, semua orang semua keluar chat. Okey, ramai pula chat. Okey. Ready guys? Okey, nak tanya. Cuba jawab soalan ni. Cuba buat sendiri sekarang. Cuba buat soalan ni. Come on. This question. Lain daripada sini Come on guys. Don't be late. I'm waiting for you guys. Okay? I'm waiting for you guys, okay? Waiting means tunggu. Okay. Guys, I think this is not my size lah guys. Because it's too small. Kan? You guys think this is your size? I think this is not my size, but it's his size. Oh, yeah, it is. Yeah, guys, do you guys know that this guy is dangerous? You guys want to know why? Because yesterday I was talking to this guy and then I found something, guys. Yes, I found something on his hand. This is on his hand. This guy got lightsaber. Yes. Yes, very dangerous. Okay? You guys take care, okay? Sometimes small kid, but very dangerous. Yes. Jom. Let's go. Dah dapat jawapan dah? Saya kena buang kerja MACD ke? Tidak. Yang pertama, apakah nisbah bilangan kek cawan perisa kepada vanila kepada jumlah kek cawan? So, dia nak vanila kepada jumlah. Vanila kepada jumlah. Boleh saya tahu tak? How much is your vanilla? 7. Berapakah jumlah dua-dua ni? 11. So 7 kepada 11. Jawapan awak ialah A. Very good. Nice. Okay. Jom. Ready guys Next one. Okay. Yang ni sedikit mencabar Rajah di bawah menunjukkan jisim dan harga sepaket tepung. Hitung harga bagi 3 kg 700 gram tepung. Okay. So sekarang ni tolong bantu saya. Okay. Sebelum apa-apa tolong bantu saya. Kalau satu paket tepung harga dia RM2.8. 1 kilo. Kalau 1 kilo RM2.8. Kalau 2 kilo darab berapa? Darab 2. Kalau 3 kilo darab 3. Kalau 4 kilo darab 4. Tapi dia bagi berapa guys? 3 kilogram 700 gram kan? Boleh tak saya nak tukarkan semua ni jadi kilogram? Boleh tak saya nak tukar semua jadi kilogram? Boleh. Jom tolong saya, dia akan jadi apa? 3.7 kilogram. Boleh? Jadi, nak buat apa? RM2.8 ni untuk satu. Untuk 3.7 kena buat apa? Korang kena darabkan. 2.8 darab 3.7. Boleh tolong saya tak? Jom tolong saya, jom. Ready? 2.8 darabkan dengan 3.7. Jom guys, ready? 8 darab 7. Korang hafal sifir ke tak hafal sifir tu? Hafal ke tak hafal? Okay guys, tak apa. Dengar. Next year, kita hafal sifir betul-betul boleh? Starting from next week, saya nak ajar awak sifir. Percaya tak kalau saya cakap kat awak? Nak tanya awak. Korang semua kena paksa tak hafal sifir dengan family? Dengan mak ayah ke? Kena. Oh, ada yang ya, ada yang tak. Zaman dulu awak tahu tak, saya takut gila dengan cikgu tuition saya. Abang saya sampai takut nak pergi tuition, sampai dia pegang pagar pintu, tahu tak? Mak saya tarik dia pegang pagar pintu. Dia macam, tak nak. Ya. Sebab cikgu kita orang garang. Tapi saya tak nak garang dengan awak, boleh tak saya nak ajar awak? Awak tahu tak, sebenarnya kan, betul lah awak ada banyak sifir nak kena hafal. Awak tahu tak, sebenarnya awak tak payah hafal semua pun. Awak kena hafal sikit je. Yes. Nanti saya ajar awak, boleh? Ready? Pertama. 8 darab 7 berapa dapat guys? 56. 56. So 6 bawah, 5 atas. Sekali lagi guys. 2 darab 7.
14. 14 tambah 5, 19. Terbaik. Very good everyone. Saya teruskan lagi. How about this one? 8 darab 3, 24. Adakah saya letak 4 dekat sini ke? Tak. Dekat sini ke? Yes. Sebab 8 darab 3, 24. 4, 2 atas 24. So 2 darab 3, 6. Tambah dengan 2, 8. So boleh saya tambahkan kejap? Boleh? Dapat 6, 13, 01. Nak gerak berapa kali titik Cuba kira. 1, 2. So berapa? 1, 2. Yes. 10.36. Ada jawapan tak? Ada. Jawapan korang apa? B. Yes. Settle. Boleh saya teruskan lagi? Alright, next one. Okay, ready guys? Jom. Sebuah mesin pencetak dapat mencetak 2,000 keping kad dalam masa 2 jam. Hitung masa yang diperlukan untuk mencetak 4,000 keping kad. Okay. Do you guys want to try? Nak try ke tak nak? Nak. Okay, try. Let's go. I give you 2 minutes. Korang nak lagu ke? Abang saya kata dah ada UPSR. Oh, dah ada kembali dah, Lisa. Dah ada kembali Berapa? Korang nak lagu ke? Saya buat apa? Saya buka lagu. Sekejap. Saya buka lagu best untuk korang. Suka dengan lain lagu, jangan suka dengan lain lagu. Kepala tu jangan gerak-gerak sangat. Okay. Guys, boleh tak saya jawab cara darjah 5 dengan cara darjah 6? Tapi janji dengan saya, cara darjah 6 jangan belagak. Tu je. Boleh? I'm going to teach you both. Darjah 5 macam mana, darjah 6 macam mana? Boleh? Okay. Darjah 5, betul tak korang ikut logik? Kalau 2,000 keping kad dalam masa 2 jam, hitung masa diperlukan untuk 4,000 keping kad. Betul tak? Apa yang korang akan buat ialah korang akan fikir 2,000 nak pergi 4,000 ni darat berapa guys? Darat 2. So korang daratlah 2 jam, daratkan dengan 2 dapat berapa jam? Dapat 4 jam, betul tak? Untuk pengetahuan awak, cara darjah 6 macam ni guys. Saya tunjuk Are you guys ready? Ni cara darjah 6. 2,000 keping kad untuk masa 2,000 kad kepada 2 jam. Siapa masak sambal jiran saya ni? Hui, kuat betul bau sambal dia. Hui. Okay, so nampak handsome hari ni. Terima kasih Toyd. Thank you so much man. So yang pertama, 2,000 kad bersama dengan 2 jam. Betul tak? Ni apa guys? Ni kita panggil apa? Nisbah. Betul tak ni nisbah? Nak tanya awak sekarang ni. Sekarang ni dia minta untuk berapa ribu keping kad? 4,000 keping kad kan? 4,000 keping kan? 4,000 ni, tolong beritahu saya. 4,000 ni, oh my god. 4,000 ni, tolong beritahu saya kejap. Nak letak dekat belah kiri ke nak letak belah kanan? Kiri ke kanan? Kiri. Kenapa kiri? Betul tak? Kan sama dia bagi awak. Kan sama. Ini 2,000. Ini kad. Jam dengan jam lah. So 2,000 nak pergi ke 4,000 ni darat berapa Potong. 2 darat berapa dapat 4? Darat 2. Kalau kiri darat 2, kanan pun awak darat 2. So 2 darat 2 berapa dapat? Dapatlah 4 jam. Itulah jawapan awak yang terakhir. Yeah. Boleh? Okay, next one. Last one. Jom. Sama-sama jom. Nina bertolak dari Bandar P ke Bandar Q. Lebuh raya yang dilalui ialah 180 km dengan tol sebanyak RM21.20. Okey. Jika kadar tol bagi setiap 1 km adalah tetap Meme pula. Jadi Nina telah membayar RM28.80 bagi perjalanannya. Berapakah jarak dalam kilometer perjalanan Meme? Okay, are you guys ready guys? Dah ready? Boleh saya ajar? Jom. Yang pertama. Yang ni panjang tau. RM21.60 untuk 180 km. Boleh tak saya nak tanya awak satu kejap? Boleh? Ready Saya nak tanya awak, boleh tak saya nak bahagi dengan 2? Boleh tak saya nak kecilkan, saya nak bahagi dengan 2? Saya nak bahagikan dengan 2. Boleh ke tak? Boleh. Apa dapat? Kalau saya bahagi 2? Saya tolong awak RM RM10.80. Okey? Boleh?
Ngam? Awak akan dapat 90 km. Betul atau tidak? Betul kan? Tapi saya tak nak awak macam tu. Tak nak. Tak nak. Saya tak nak awak macam ni. Tak nak. Okay. Dia macam ni cara dia. Saya nak ajar cara darjah 6. Tapi korang dengar betul-betul boleh? Korang kena dengar betul-betul. Saya nak ajar cara darjah 6 ni. Boleh? Dan janji jangan belagak. Ini cara darjah 6 dan cara form 1. Boleh? Ini cara dia. RM28.80 ni saya letak RM RM28.80 ni. Betul saya? Dia duduk belah kanan ke belah kiri guys? Belah kiri. Dia belah kiri betul? Betul? Okey. Darab berapa dapat RM28.80? Betul tak korang tak tahu? Kalau tak tahu darab berapa, korang bahagikan dia. Sekali lagi kalau tak tahu darab berapa, korang bahagikan dia. Contoh guys. 8 darab berapa dapat 56? Tak tahu kan? Awak bahagikan dengan 8. 56 tahu bagi dengan 8. So ni awak cuba bahagikan dengan ni. Ready Follow saya tahu. Slow-slow. Kita buat slow-slow. Kita buat relax je. RM28.80. Kita bahagikan dengan RM21.60. Yang pertama boleh tak saya nak buang kosong ni dulu? Boleh, tak ada masalah sebab kosong yang sama. Saya buat rapat sikit Okay, 21.6 boleh tak saya letak sini? 21.6 dapatlah sini lah 0.1. Boleh? Jom tolakkan je guys. 8 tolak 6 berapa dapat? 2. 8 tolak 1 berapa dapat? 7. Boleh? 72. Jadi, nak tanya awak sekarang ni, 72. 72. Tambah berapa belakang ni? Kosong. Bawa ni kan jadi 720. Yes. Ngam. Okay, jom. Apakah sifir 216? Ikut saya sekejap guys. Ready 216 tambah 216. Sifir dia. Tambah kita tambah je. Tambah. Ready tambah 216. Berapa dapat? 12, 13, 436. Betul? Saya bawa ni. Turun bawah. Atas. Ready next one? Guys. 2 tambah 6. 8. 3 tambah 1. 4. 4 tambah 2. 6. Ni sifir tau. Saya bawa turun bawah. Ni saya bawa ni atas. Boleh Tambah lagi. 8 tambah 6. 4. 1 tambah 4. 5 tambah 1. 6. 9 tambah 2. 8, 6, 4. Saya teruskan lagi. Tambah lagi. Turun bawah. Bawa ni atas. Ready 4 tambah 6. 10. Boleh? 1 tambah 6. 7 tambah 1. 8. 8 tambah 2. Kosong. Okay, sabar Saya stop kat sini Guys, ready? Yang pertama, tolong tengok kat soalan Di antara semua ni, mana paling dekat dengan 728? Di antara semua ni, mana paling dekat dengan 728? 648 betul tak? 648 ni sifir berapa? Ni sifir 1, 2, 3, 4, 5. Sifir berapa ni? Sifir 3. Letak dekat atas ni 3. Yes. Dapat sinilah 6, 4, 8. Awak tolakkan sekali lagi. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat sinilah 6. Dia akan dapat sinilah 12. 12 pinjamkan lagi dapat 11, dapat 10. 10 tolak 8 dapat 2. 11 tolak 4 dapat 7. Guys. Boleh saya teruskan lagi? Boleh? Betul 7. Betul? Okay. So inilah jawapan awak Okay. Sampai sini cukup. Kosong ni tolakkan dengan apa? Dia akan bawa turun sinilah kosong. Letak sini dekat sinilah kosong. Saya bawa turun bawah. Sinilah kosong. Tolak datanya awak. Betul tak? Jadi akan jadi benda yang sama. Betul tak? Dia akan jadi benda sama. Dan kalau benda sama betul tak? Dia akan berulang. Betul tak? Dia akan berulang. Kalau berulang awak stop sampai sini je. Awak ambil je yang nilai ni. Awak ambil saja nilai ni. Berapa guys nilai kita dapat? 0.1 berapa? 0.13. Kita ambil ni Jadi ni 0.13 0.13. Jadi ni awak darabkan dengan 0.13. So kalau ini pun awak darabkan dengan
0.13. Yeah. Daratlah ke dia. Kau daratlah sendiri. Go ahead. Silakan. Go. Salah, bukan 0.3 guys. Sorry. 1.3. 1.3, my bad. Salah tengok point. 1.3. Ni pun 1.3. Daratkan dengan 1.3. Silakan. Alright. Teruskan. Go. 180 daratkan dengan 1.3. 0.3 dapat 0. 8.3 dapat 24. 4 bawah, 2 atas. 1.3 dapat 3 tambah 2 dapat 540. Teruskan lagi. 081 tambahkan dia dapat 0431. 2340. 234.0. So harga ini awak dapat 234 kilometer. Boleh? Saja nak beritahu awak. Tahu tak ni soalan form berapa guys? Ni soalan form 2. Saja bagi kat korang. Ya. Okay. Soalan form 1 yang mana? Yang ni soalan. Soalan darjah 5 yang mana yang ni? Dan darjah 6 yang ni. Boleh? Yang atas ni pun darjah 5 dengan darjah 6. Okay. Boleh? Nak tanya awak. Perlu tak awak takut untuk form 2? Perlu tak awak takut untuk form 2? Tak, kenapa tak? Sebab form 2 dengan form 1 nanti awak boleh pakai apa? Calculator. Tak ada masalah. Benda yang sama, tapi boleh pakai calculator. Is that okay everyone? Yes? Alright, let's go. Settle. So can I see you guys next year? Boleh saya jumpa awak next year? Jangan terkejut sangat next year sangat. Next year tu lagi 5 hari je. Next year lama lagi ke sir? Tak ada, 5 hari je. Boleh? Sebagai seorang yang dah 12 tahun. Happy New Year guys. Boleh? Alright, let's go boys. Give me some. 1, 2, 3 boys. Boom. Let's go girls. Give me some girls. Ready? 1, 2, 3. Girls. Cepat girls. Cepat. Alright. So I think that's all for me. Thank you so much for coming. See you guys next year. Selamat tahun baru. Boleh. Nanti kita akan study untuk darjah 6 pula. Okay? Bye. Semoga have a good day. Take care. Peace out. Bye-bye. See you.